Finally, Cik T ada juga robot vacuum cleaner. Yang ini bibik yang paling Cik T suka. Dia sangat manual dekat sini. Jom unboxing dulu. Yang ni korang tempat pot station dia. And dia punya HEPA filter ni bagi extra satu. And then dia datangkan dengan 3-pin plug. Yang ni dia punya vacuum. Korang boleh baca dia punya manual dekat sini. Tapi nak setup dia memang senang sangat. Korang boleh control dia melalui app sahaja. Ataupun korang boleh control melalui dia punya remote control. Okay, ni dekat sini korang kalau ada kapet ke apa dia boleh je panjat dia. Ni dia kat kawasan biru tu yang tempat dia dah vacuum. And korang boleh pantau lah dia punya kerja tu. Nak setting dia punya suction pun boleh melalui dia punya apps. Vacuum ni korang just connect je melalui wifi. Kalau korang dekat luar tiba-tiba nak on vacuum ni dulu sebelum balik rumah pun boleh je korang. Vacuum ni kalau dia detect tempat tinggi dia tak akan terjun tau. So tak ada masalah lah vacuum jatuh, terjun ke pecah kan. So ni bila dah siap vacuum semua area, dia akan masuk tempat charge dia sendiri tau. Korang boleh tengok sendiri ni yang Cik T dah siap vacuum. Banyak gila habuk yang dia dah sedut. Okay korang, kalau korang nak beli vacuum best ni, korang tekan je beg kuning ni. Okay, harga dia tak adalah mahal sangat. So korang, itu saja video kali ni. Bye.